بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Qala wa amal fathah, dan adapun fathah, fatakunu maka adalah ia fathah, alamatan lil khafdi menjadi alamat bagi khafat, fil ismi alladhi la yansarif, pada ismul ladhi la yansarif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qad yakunu al-fathu 'ala al-'abdi fi 'ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi sababan li tardihi. Tengok. Allahu Akbar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Qad yakunu al-fathu 'ala al-'abdi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi 'ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi
wa alamatan ala khafdihi an, bukan an maqamil akabiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa dhalika fil 'abdi alladhi la yansarifu an hawahu wa la yanfakku an tab'ihi. Wa la yanfakku an tab'ihi wa mutaba'ati manahin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Liwujudi illataini wa huma hubbur riyasati wal jahi aw illatin taqumu maqamahuma. Tamam. Wahia tamim tu wahia hubbud dunya alladhi huwa ra'sul khataya. Siapa mengaji dah dengan semua kita ni, siapa dah mengaji bab ismul ladzi la yansarif dalam ilmu nahwu, angkat tangan. Tak nak ngaji ke? Sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad yakunu al-fathu, tak ngaji ini abrar. Qad yakunu al-fathu al-'abdi fi 'ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi wa 'alamatan ala khafdihi an maqamil akabiri. Yang salah Ustaz Jam dalam kitab dia, kadang-kadang dia ada kesalahan tulisan. Jangan potong macam tu. Ingat, buat kandungan hak salah tu tulis hak betul atas. Tu adab dengan kitab. Qad yakunu al-fathu 'al-'abdi fi 'ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi wa 'alamatan 'ala khafdihi an maqamil akabiri. Qad yakunu, kadang-kadang. Ingat, qad kalau masuk pada fi'il qad kalau masuk pada fi'il mudhari' makna kadang-kadang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qad yakunu al-fathu 'ala 'abdi, kadang-kadang adalah al-fathu, pembukaan, 'ala al-'abdi, ke atas seorang hamba, fi ilmi al-haqa'iqi, pada ilmu hakikat, sababan, menjadi sebab, litardihi, bagi terhalaunya, wa alamatan, dan jadi alamat,
ala khafdihi, di atas jatuhnya, rendahnya, an maqamil akabiri, daripada maqam awliya, daripada maqam awliya. Kamu mas yang duk Muhammad ada yang sakit ya? Ada yang sakit ya? Sakit tu apa ni? Sestria. Bila? Semalam. Hari tu lah. Hak mah sakit hari tu ni. Demam pula. Lepas tu sakit pula. Sakit pula. Semalam tidur tak? Tidur semalam? Dia? Kamu? Sama juga ah? Macam dia ah? Dia tak berubat lah? Ha? Ustazah? Syakila? Bila? 10 malam. Ustazah Syakila pergi berubat dia? Oh. Berubat berkesan tak? Okey sikit. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sallallahu qad yakunu al-fathu 'ala al-'abdi fi al-'ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi wa 'alamatan 'ala khafdihi an maqamil akabiri. Allahu Akbar. Qad yakunul fathu, kadang-kadang adalah al-fathu, pembukaan, alal abdi, di atas seorang hamba, al-musalla fi ilmi al-haqaiqi, fi ilmi al-haqaiqi, dalam ilmu hakikat, sababan, menjadi sebab, di taradihi, terhalaunya, wa alamatan, dan menjadi alamat, ala khafdihi, di atas rendahnya, jatuhnya daripada maqam al-akabir. Al-akabir maknanya awliya. Al-musalla sallallahu. Al-akabir kalau terjemah asalnya ialah orang-orang besar. Al-akabir. Al-akabir. Tapi di sini maknanya ialah, kalau dalam kitab tasawuf, jadi kalau terjemah daripada al-akabir ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah al-awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kerap kali orang bertanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam mana kita nak istiqamah? Macam mana kita nak istiqamah? Kerap kali orang yang tanya soalan ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah orang yang suka beramal dan nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal dia berpengalaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana beramal, seringkali tak dapat nak meneruskan amalan, ataupun tak dapat nak meneruskan secara konsisten ataupun secara istiqamah amal yang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana nak istiqamah?
Jadi istiqamah ni sebenarnya sangat payah. Dia tanya soalan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, soalan yang jawapannya sangat payah. Pasal apa payah? Sebab nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat tu susah. Nak buat tu sangat susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kitab Syarah Riyadhus Shalihin? Apa kitab Syarah Riyadhus Shalihin? Dalam kitab Dalil Al-Falihin sebut al-istiqamatu la tutiquha al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, istiqamah itu la yutiquha, tidak mampu melakukannya, illal akabir, melainkan golongan awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tarah biasa-biasa, tidak akan mampu untuk istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok macam bakso. Cuba tengok bakso. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata tentang satu amalan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan dia macam kita kata macam kalau kita pergi ziarah dia, bila kita minta nasihat, dia suruh baca Quran. Quran yang dia baca tu konsisten. Waktu muda sehari 5 juzuk, ketika tua hari ni kata dia wallahu subhanahu wa ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Dia khatam Quran 3 hari sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia muda dia khatam Quran 3 hari sekali. Lah ni khatam Quran 5 hari sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi nak khatam Quran 3 hari sekali, 5 hari sekali, dia mesti dibaca dalam keadaan konsisten. Jadi kalau sembarangan orang tak boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga kita kata macam tahajud. Orang biasa-biasa tak boleh buat. Melainkan orang tu awliya. Istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita tak duduk di makam mereka, tapi cubalah buat. Carilah sesuatu amalan yang kita boleh buat secara istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat sehari 1000 boleh buat pun syukur sangat-sangat. Walaupun kita tak macam mereka, tapi kita dah berjaya. Pasal apa kita dikira berjaya? Sebab kita dah boleh tiru seperti mana mereka, seperti mana yang mereka buat. Nah, kalau kita boleh tiru, sudahlah. Tiru dah berjaya dah, sekalipun kita tak macam mereka. Waktu kata ulama, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, serupakanlah diri kamu dengan mereka, maknanya tiru.
buat serupalah, bagi serupalah diri kamu, illam takunu mithlahum, sekalipun kamu tidak seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, kerana boleh menyerupai bil kiram, dengan orang-orang yang mulia, falahu, ialah merupakan suatu kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh istiqamah. Saya boleh istiqamah, Ustaz. Alhamdulillah. Tahajudnya, Qurannya, apa segalanya. Kalau kita buat istiqamah, duhanya hari-hari, dua. Tak boleh bangga juga. Kita kata kita tak macam mereka. Masalah senang. Kita hanya tiru saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tetap tidak sama macam mereka. Pasal apa? Sebab masalah sayyidina Muhammad tidak diiktibar kadang-kadang kepada amalan yang dibuat secara istiqamah pada amalan ibadat yang zahir. Pada amal ibadat yang zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ibadat yang zahir. Boleh tahajud dibuat secara istiqamah, tak ada iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran boleh istiqamah, kadang-kadang tak boleh nak iktibar lagi. Pasal kita istiqamah yang zahir saja, tapi hati tak istiqamah. Faham tak? Istiqamah yang diambil kira ialah hati, istiqamah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istiqamah hati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekal Allah di hati, tidak hilang Allah di hati, konsisten sepanjang masa, detik dan ketika. Tak hilang-hilang Tuhan di hati, seperti seseorang dengan kekasihnya. Bila mana kita ada yang terkasih kita tu tak hilang di hati. Itulah istiqamah yang diiktibarkan, itulah istiqamah yang dikira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah itu siapa pun tidak akan mampu melainkan akabir. Maknanya ni, hak di hati ni, hak di hati istiqamah macam tu, siapa pun tak akan mampu melainkan dia tu awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad yakunul fathu 'ala al-'abdi, kadang-kadang adalah pembukaan ke atas seorang hamba, fi ilmil haqaiqi, pada ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni ialah ilmu tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu hakikat ni dia bukan ilmu boleh mengajak. Mengaji ilmu tasawuf, mungkin orang tu boleh mengajak ilmu tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak semestinya telah terbuka kepadanya ilmu haqaiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak semesti terbuka kepadanya ilmu tasawuf. Salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tasawuf ialah ilmu hati. Ilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya Allah yang memberi. Orang tu boleh mengajar ilmu tasawuf dengan berkat guru dia boleh mengajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ilmu ni fan dia panggil, fanul ulum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia fanul ulum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ilmu tasawuf ni kita nak apply di hati. Yang kita mengaji ni ialah usaha. Ilmu ni kalau Allah tak bagi taufik kepada kita, kita nak guna dia, kita tak akan dapat mengguna dia. Kamu hanya boleh tulis. Soalan semua. Sebenarnya tulis tu soalan Sayyidina Muhammad, hakikat yang sebenarnya bukan lagi ilmu tasawuf. Ilmu haqa'iq ni ialah kita amal dalam hati kita. Sabak kita faham, sabak tu apa kita hangguk bila mana ustaz kita mengajar tentang sabak kita hangguk. Bukan lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bila mana kita mempraktikkan sabar. Bila kita belajar tentang zuhud, zuhud bukan sakat, zuhud bukan hak kita tulis ataupun tak dalam kitab. Bila mana kita mengaji, kita baca dalam kitab macam ni. Bila kita baca dalam kitab, kita hangguk. Ataupun kadang-kadang kita giling kepala. Ish, ya Allah, hebat sungguh. Barangkali kita menangis ketika mana kita dengar ilmu tu. Berambu yang mata kita, ya Allah. Pun masih lagi bukan hakikat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bila mana kita merasa bagaimana makna zuhud. Zuhud tu apa? Dia di hati. Dia praktikalnya dalam hati kita. Allahu Akbar. Tu. Dia kadang-kadang orang tak faham. Hijab dengan Allah ni dia bukan sakat hijab dengan kegelapan, zulumat. Tapi di sana hijab dengan Allah ada hijab daripada cahaya. Kalau maksiat tu kita fahamlah hijab daripada Allah tu zulumat. Allahu Akbar. Hijab dengan Allah. Tapi dengan Tuhan ni ada hijab daripada nur. Tak inilah contoh hijab daripada nur. Allahu Akbar. Jadi nur yang didapat itu menjadi fitnah pada dia. Kadang-kadang terlalu dekat pun jadi bahaya. Baik, contohnya kita mengaji. Kamu tu ustaz, kita tu mengaji, ustaz tak bagi perhatian pun. Kamu tu sama je semua anak murid. Kadang-kadang lebih baik, lebih selamat dan selesa macam tu. Tapi kalau dekat dengan ustaz, bahaya sangat. Salah ada, salah Sayyidina Muhammad. Salah ada, salah Sayyidina Muhammad. Jatuh daripada pandangan ustaz. Bila jatuh tu, jatuh mana apa? Hilang perhatian, tak respect. Jadi kalau bila dibukakan ilmu haqa'iq, mana orang tu dah dekat dengan Allah. Bila dah dekat dengan Allah, Allah Muhammad, cukup bahaya. Dekat dengan Allah cukup bahaya. Malah slap sikit ya ada habis. Liutaradi, sebab bagi terhalau daripada sisi Allah. Dekat dah. Muhammad. Kena hambat pula. Allahu Akbar. Kena halau. Allahu Akbar. Wal'adzubillah. Banyak. Hal ni yang paling ditakuti oleh golongan macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin dekat semakin takut. Sebab semakin dekat adab kena semakin halus. Kita contohnya, kita selalu misalkan masalah Rasulullah. Kita dalam bilik kita nak ada Quran. Faham tak? Sebab kita nak
Kadang-kadang kita kata ada Quran dalam bilik ini berkat lah sikit. Tapi mereka tak mampu dalam bilik mereka ada Quran. Satu contoh kita kata macam Ustaz dah ceritakan. Quran kamu tak di sini. Bila mana kita tidur, kita ngadap, kita khalif kot ni. Jadi kita punggung kita pula mengadap Quran. Masalah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi kita tu dah jadi kurang adat dengan Quran. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, mereka tak mampu. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala wa alamatan ala khafdihi an maqamil akabir. Allahu Akbar. Kadang-kadang tasawuf ni orang mengajar, dia baca ke orang, dia lupa diri dia. Sebenarnya bila dia kata ke orang tu, dia kata kat dia sebenarnya. Sebenarnya dia sepatutnya mempertikaikan diri dia. Subhanallah. Kadang-kadang bila dia mengajar, bila kita mengajak ataupun kita habaq ke orang, Allahumma salli alaihi wasallam, boleh mengajar, boleh baca, boleh faham, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, ilmu haqaiq, kadang-kadang jadi alamat bagi jatuh dia daripada maqam al-akabir, awliyaullah, jatuh daripada golongan awliyaullah. Maknanya tersenarai sebagai awliyaullah, gugur, dipecat, dibuang, jadi orang biasa balik. Wal'iyadu billah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hikmatik. Allahumma nawwir qulubana bi hikmatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar.